Menurut kajian, isyarat utama, signal yang paling penting yang kita lihat adalah perubahan pada tingkah laku anak. Jadi ibu bapa ni walaupun masa kita dengan anak mungkin tak banyak, sibuk bekerja dan sebagainya, tapi jangan lupa perhatikan tingkah laku anak. Jadi pertama, perubahan pada tingkah laku. Bila anak tu keliru, mungkin dia tak boleh nak cakap, dia pun tak tahu apa perkataan yang sepatutnya nak guna kan kalau dia nak meluahkan tu. Jadi kita lihat kepada perubahan tingkah laku. Mungkin anak jadi lebih pendiam daripada biasa, anak jadi macam takut-takut, anak macam mengelak untuk berjumpa sesetengah orang, atau mungkin sebelum ni dia suka je nak berjumpa orang tapi dia tak nak pergi pula kali ni. Jadi itu perubahan tingkah laku. Perubahan dari segi emosi juga, anak jadi lebih sensitif daripada biasa, tiba-tiba jadi pemarah pula kan tanpa sebab yang jelas. Banyak juga keadaan di mana anak mengigau, mimpi ngeri, menangis dalam tidur disebabkan oleh ada perkara-perkara yang tak selesa yang berlaku pada mereka tapi tidak diluahkan, dan itu perubahan emosi. Yang ketiga adalah perubahan pada fizikal lah, obvious kan. Kalau anak cakap sakit nak buang air, jadi dekat situ ibu bapa perlu explore lebih, jangan pandang rendah, dapatkan pengesahan, kepastian apa yang berlaku pada anak. Dan kalau anak kecil ni macam mana kan, dekat sinilah penting peranan mak ayah kan. Kalau mak ayah, biasanya anak-anak kecil ni dia ajar ini hidung, ini mata, ini telinga, macam mana kita memperkenalkan bahagian-bahagian anggota-anggota lain, macam tu juga kita perlu memperkenalkan bahagian peribadi, bahagian sulit. Dan macam mana kita tak bagi nama lain pun dekat hidung, kita cakap ini hidung, kita tak ada pun ini donat ke apa kan, kita tak ada bagi nama lain. Macam tu juga kita perlu menggunakan terma atau perkataan yang betul kepada bahagian-bahagian sulit, kemaluan dan sebagainya kan. Gunakan perkataan yang betul tanpa ada maksud yang lain. Dan kalau kita tengok bahagian peribadi, anak perlu tahu ada 3 bahagian yang tak boleh disentuh oleh orang lain tanpa kebenaran, iaitu dada, pinggul dan kemaluan. Jadi anak tahu tak kat mana tu. Kalau budak-budak kecil ni, kita boleh menggunakan visual aid, buku bergambar, video dekat internet pun banyak, video pendidikan kan yang boleh menunjukkan sentuhan selamat ke tak selamat, dan dia menerangkan dengan cara animasi macam tu. So anak-anak cepat faham dan dia dapat kenal pastilah.